tahun saya tak pulang ke Malaysia. Rindu sangat-sangat dengan Kak Long, dengan Umi. Entah apalah dengan Kak Long, tiba-tiba je nak hadiahkan tiket business class untuk pulang ke Malaysia. Tak kisahlah, janji dapat pulang. Bye-bye Korea, hello Malaysia. 20번 탑승구에서 아이씨, 야! 탑승 마감시간은 미안합니다. 미안합니다. 주먹 마주 죄송합니다. 친. 벨라! Bagus, satu flight tu nama kau. Hai Bella. Hai. Takdir kan? Tak ada apa? Yalah, kita kan selalu je terserempak macam ni. Bella, ingat tak? First time kita jumpa, Ya, Encik Faris. Saya ingat. Cakap pelan sikit. Kita bukan kat tengah konsert. Nak cakap kuat-kuat. Hi, Sir, would you like to change seats with me? Interesting. So I can take your seat? Definitely. Please. Please don't do that. I do anything for you. Please. 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 So, ha! Jadi saya boleh duduk kat sini, Bella. Kita dapat luangkan masa bersama lebih kurang 6 jam. Macam-macam kita boleh borakkan, Bella. Cik Faris, mana ada dia cakap nak tukar seat? Dia senyum tadi kan? Can we change seats now? It's okay, thank you. I think I'm fine here. I see, Bella. Tak apa. Nanti saya jumpa awak dekat KL, okey? Saya terus pergi Pening. Tak apa, nanti saya call awak kat sana juga. Tak, tapi... Tak apa? Okey, bye. Bella. Hai, ya Encik Faris. Hai. Abang Faris. Saya tak selesa. Nanti Bella sampai ke Malaysia. Saya hantar Bella ke rumah, ha? Kalau saya ambil saya... Nanti bila Bella di Malaysia, Bella pakai nombor apa ya? Tak ada. Tak ada apa? Tak, maksud saya tak ada nombor Malaysia. Macam mana saya nak kontak awak ni? Nombor kad long awak? Ha? Bingo. Bella, nombor kad long awak? Jangan cakap nombor kad long awak pun tak ada. The thing is, I don't want to sit next to you. Do you hate me that much? Shiro, It's okay. I can cover up my face. Okay. Nanan jaga ya. Sleepy. Sleepy. Hai Bella. Ya Allah. Faris. Buat apa kat Pening ni? Jumpa klien. Tapi boleh ke lain ni. Macam takdir kan? Takdir. Banyak nak kau ni takdir. Cepatlah. Bella, jom lunch hari ni? Bukan saya tak nak Faris, tapi saya... Okay, dinner. Please. Ya Allah, selamatkan aku. Cepatlah, saya tengah lambat gila. Apa? Apa? Tadi cakap. Tak cakap apa. Dah sampai pun lift. Tak apalah, apa-apa. Email saya, okay? Bye. Cik Faris. Macam ni, Cik Bella. Bella juga cakap hari tu kan, kalau saya buat apa saja untuk Bella, saya boleh masuk meminang. Kan? Aku gurau je lah masa tu. Apa? Apa? Bella jawab, jangan gerak. kalau nak buat maksiat sekalipun janganlah sampai dalam lift.
Ada juga orang yang berselera dekat kau ni kan. Cik Faris, Saya. yang pasal nak masuk meminang tu, Okey. jumpalah Umi. Bye. Bye. Baju Maya dengan baju awak. Adik akak rasa dia confused kot. Baju lebih kurang sama, tapi warna lain-lain. Ah. Lain kali, tengok betul-betul sebelum nak main cakap je. Adik akak turun bawah lah dulu. Tengok orang masak kat bawah tu akak bagi korang space. Syuk. Pergi dari sini. Amboi, apa ingat air ni kucing? Apa ingat syuk sekali? Memang setiap saya nak syuk. Masra nampak? Surprise. Tahu tak apa Masra apa ni? Tak nampak ada penghalang kat sini. Perempuan kampung I tak cakap dengan you, so Sedap. Stop it. Jangan hina dia boleh? why not? Because she's way better than you. Happy? Adik. Akak rasa kita ada emergency. Wow. Ada orang nak masuk meminang, nampak? Kan tak lupa ambil kat mana. Masa kita tunggu macam mana akak tahu. Ada dia. Please, please, please. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bella. Jumpa Umi. Faris buat apa kat sini? Jumpa Umi. Kan Bella suruh saya jumpa Umi. Can you just stop looking at her? I tak suka. Suka hati I lah nak buat apa, Zara. Semua dah siap? Malam ni saya balik rumah Umi Daniel? Okey tak ni? Mr. Kimchi. Untuk siapa ni? Siapa yang buat Bella? Answer me! Saya yang buat. Leave me alone. Just go. Daniel, bila seseorang tu pergi dari hidup kita, tak bermakna kita kena sedih sepanjang hidup kita. Kita kena teruskan hidup. Sebab tu aku suruh kau tinggalkan aku, Bella. Sebab kau tak faham. Kau tak faham perasaan bila ditinggalkan oleh orang yang paling kau sayang. Dan tiba-tiba muncul kehadiran orang yang kau sendiri tak tahu sama ada itu adalah cinta sebenar. Bella bukannya lari. Bella cuma pergi tempat lain je. Kak nak awak pergi. Cari semangat awak. Cari kekuatan awak. Lepas tu balik, awak hadap semua masalah ni. Boleh? Pakai ni. Pakaikan. Please be sure, jangan nak pegang tangan saya suka hati dalam kelas ni. Okey. Sarung kat tangan. Okey. So, ni ke program bakti siswa awak tu?
Baca dulu. Cik Bella? Ya, Cik Fendi. Boleh ikut step yang diajar? Boleh, but I'm not sure sama ada campuran pes kimchi dengan sayuran ni betul ke tak. Ya ke? Saya tengok macam okey je. Pandai Cik Fendi buat kimchi. Oh well, maybe I boleh buka kedai kimchi kat Malaysia nanti. Maybe boleh? Puan Bella, what should I do now? Sorry Saya tahu awak datang sini bukan nak belajar kimchi. Tapi saja je kan nak sakitkan hati saya. Saya sebenarnya nak tengok perangai awak. Jatuh maruah saya kalau awak buat perangai yang tak semua kat sini. Saya habis awak tu. Apa benda yang awak merepek ni? Tolonglah, mengaku je lah awak datang sini nak sakitkan hati saya kan? Cik Bella? Sekejap ya. Ingat, jangan nak buat perangai dalam kelas saya. Apa ni? Pergi pakai baju sekarang. Awak ni cantik. Awak ni mimpi apa? Nak cakap saya cantik pula. Awak tahu tak yang saya rindu gila kat awak? Kalau rindu, kenapa nak ambil masa lama sangat cari saya? Saya tak sangka pula yang awak akan lari sampai sini. Kenapa awak lari? Awak tahu, saya sebenarnya tak nak percaya Yuri. Tapi Yuri bagi tahu saya yang awak lari dengan boyfriend awak. Awak percaya dia ke saya? Kita sampai ke? Not yet. Habis tu kenapa berhenti kat sini? Jalan je lah. We have a slight problem. Kereta tak boleh start. Ha? Tak boleh start? Macam mana ni? Habis tu waktu repair ke tak ni? Nope. Agak-agak kalau kita kunci pintu, tutup semua, selamat tak tidur dalam ni? It's okay. Tadi saya ada nampak guest house belum masuk lorong ni. Kita bermalam kat sana. Esok, saya telefon mekanik, kita balik. Alhamdulillah ada guest house. Come. Are you serious? Yeah. Come. Bed ni? Okay. Okay, 1, 2, 3, go. Okay. Okay. Bella, kenapa awak lari? Sebab Yuri susah tinggalkan awak. Lagipun cara dia warning saya tu macam awak ni boyfriend dia. Lagilah saya rasa lain. Kenapa dia tak suka saya? Mungkin dia tak nak saya kecewa untuk kali kedua ke? Sorry. Kata orang, tak ada janji yang lebih tepat daripada janji sang matahari yang akan muncul pada hari esok. Begitu juga dengan janji saya. Saya janji, saya akan sentiasa bimbing awak ke jalan Allah. Dan saya akan jaga awak sampai ke akhir hayat saya. Because I love you, Bella. I love you too. Saya janji saya akan cuba jadi isteri yang paling soleha untuk awak dan yang paling cool sekali dalam dunia ni. Just for you, I promise. Promise. Let's go. You okay? Okay. Awak tidur kat dalam lah.
Awak? Saya kan isteri awak. Bella. Sarang eh? Hinto sarang ni opa. Jom. Pergi mana? Surprise. Tak boleh, tak boleh. Saya tak boleh buat. It's your wish, kan? My wish? Ni mesti Kak Long kan? Marah lagi. Marah pasal benda lain pula. Apa? Baik awak terus terang dengan saya. Kak Long cerita apa kat awak? Dia tak ada cerita apa-apa? Cepatlah, ceritalah. Dia cakap apa? Jangan tipu. Tak. Dia cuma Cuma apa? bagi diary awak kat saya. Serius lah? Malu kan? Adalah. Okay. So, your third wish, which is zip line across Nami Island, consider done. So, boleh saya teruskan dengan wish awak yang keempat? Sabar dulu Daniel. What is your wish, kan? Yelah, tapi tu masa saya budak-budak lagi. Tunggulah saya ready. Jangan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kau kurniakanlah kami dengan anak-anak yang soleh dan yang baik. Amin. So, boleh saya teruskan dengan wish awak yang kelima? Awak dah buat dah pun. Pegang tangan and plan our future together. InsyaAllah kita akan bahagia selama-lamanya. Amin. Tak kelakar. Saya ingat saya kena hidup. Tak ada awak. Saya ingat awak dah tak ada. Tak kelakarlah dunia. Look. Well, the plan is saya memang nak surprise awak. Saya nak tahu awak sayang saya atau tak. Tapi orang kat hospital cakap awak dah lari. Banyak lagi cara lain. Awak nak tengok saya sayang awak ke tak? Bukan cara ni. Tak kelakar, Daniel. Tak kelakar. Look. I'm sorry, okay? I promise saya tak akan buat macam tu lagi. I will never ever make you sad. Bella. Hey.
Sarangi. Dato' sarangi Opa. Minta beri perhatian, saya nak buat sedikit pengumuman. Pertama sekali, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada majlis yang tak seberapa ini. Jadi dengan penuh rasa rendah hati, saya nak meminta izin daripada Umi. Itu pun kalau Umi izinkan saya. Saya nak ambil Bella menjadi isteri saya yang sah.